Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Yeah. Assalamualaikum pipi semua. Okey, kita ada job masuk menghantar ke ni nanti sana bayar kan? Okey. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Grab MC, Grab cuti ke ni? Oh, nak gerak juga. Oh, wah malas betul tu. Okey, okey. Alright. Ayo kita mulakan perjalanan. Alhamdulillah. Kita ada job penghantaran ke Temasya Kasih dekat Grand Mary. Jarak 32 kilo. Alright. Ni auto 10 saat je. Cepat-cepat dia 10 saat je. Okey. Ya bang, terima kasih. 10 saat je. Ni kali kedua aku dapat palang auto. So kalau kereta dia, kalau tengok dekat pondok tak ada orang, itu palang auto. Bukan palang auto. Palang auto kau kena tekan. Ni gimana ni? Jalan shortcut ke apa? Dia tiba-tiba ikut arah ni, ikut je lah. Ini 30 kilo. Aku nak try tengok kalau Wish. Oh sama. Ini Wish sama, okey. Kita pakai Google. Dah aku geram dengan Wish malam. Wish malam dia mempersenda-senda menyesatkan aku. Dia cuba untuk menyesatkan aku. Hai. Maaf, sapuan. Ialah non-cuti. Non-cuti. Buat je lah job macam biasa. Dia kalau belah puncak alam ni pula, dia Finland nak kata banyak tak banyak. Dia Finland biasa-biasa je lah.
Tapi dia jalan dia menyambung. Itu bagus dia. Punca alam ni. Jalan dia sambung. Kau ikut mana pun dia ada laluan masuk, laluan keluar. Setiap penjuru ada jalan keluar masuk. Itu kelebihan sini. Tapi itulah dia pasal dia jauh. Dulu kawasan Berantu dikatakan dalam kawasan Berantu kota kecil. Sekarang alhamdulillah suara dah macam tak ada dah ni. Ciri suara dah macam sakit tekak. Asam kan. Tambah panas lepas tu minum ais ke apa tak tahulah. Okay, nanti kita sambung perjalanan kita. Okay, kita dah hampir sampai. Ada lagi 2.3 kilo. Ngantuk mat. Dah menguap dah. Nasib baik makan kecap fry ni, sambal dia tu pedas. So dia macam pedih lah kat tekak. Jadi adalah rasa macam tak selesa sikit. Dia rasa tak selesa, rasa dah tak mengantuk. Ya Allah. Kejap, orangnya nak terjulur kepala ni kenapa? Dah lalu sini. Jangan nak terjulur dulu. Lalu sini tengok kereta. Lebih aku cakap daripada senyap tau. Senyap jadi kan terlelap aku ni. Dia dah kenyang tu. Kenyang. Lepas tu air aku. Dia ni kafe air. Tak sangka pula manis nono airnya. Semanis orang yang buatnya. Kita. Dia dah minum manisnya lagi, kenyangnya lagi. Dia jadi bahagia. Bila bahagia, mengantuk pun datang lah. Ya kuat. Alright. Time aku masuk dalam ni. Kita jangan laju. Jalan dia berpasir-pasir. Masya Kasih ni apartment. Condo. Sekejap Temasya Kasih A35. Makanan. Aha. Sini depan Tapi dia belum bayar. Kena panggil dia turun lah. Tunggu sana. Call dia. Okey, terima kasih. Ku cari cahaya dalam kekelapan warna.
Assalamualaikum Cik Ada. Ya, dah sampai Saya dekat bawah. Cikgu tinggalkan dekat meja merah tu tak? Okey, lepas tu saya hantar WhatsApp QR. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ku cari cahaya dalam kegelapan malam. Okey. Selesai, Mat. Settle. Tamasya kasih. Okey, dah settle dah job. So, next job. Okey, jumpa di next video. Assalamualaikum pipi semua. Bye-bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber, ucapkan terima